Saya kena blok. Bawa balik tadi dari jalan Kanom Sinchan tu ni. Ada ular kat tengah jalan. Orang kampung kat sini dia kata jangan jalan dulu. Saya kena hormat dia orang. Dia tak bagi. Dia suruh bagi clear dulu baru. Thank you. Thank you ah. Boleh. Okey. Thank you very much. So saya kena hormat dulu, dia orang tak bagi saya lalu. Baru 70 meter. Okey, gang sini. Jauh lagi perjalanan. Okey. Kita ada lagi 400 meter lagi naik ke atas. Come on. Okey, 200 meter lagi. Dia cakap 200 meter. Yang tahu 200. Belakang tak tahu. Okey. Kami dah masuk dekat kawasan dam ni. Kawasan dam ni dia macam dia taman tau. Dia buat macam taman. Sebelah sana tu dam dia lah. Tapi so kita tengok hasil dia macam mana. Kita tengok hasil macam mana mem kita ambil gambar. Hari ni pagi Selasa saya masih dekat sekarang ni masih lagi dekat Krabi, tapi kami nak gerak ke Kanom hari ni. Saya nak bermalam kat Kanom pula. Saya akan naik ke Seratani kemudian turun pergi ke Kanom kat sana, dan saya menginap satu malam kat sana. So perjalanan kami dalam 260 km lah macam tu hari ni. Jauh sikit daripada yang sebelum ni. Saya daripada Patalong ke Krabi. Kali ni dalam 260 macam tu lah, dengan singgah-singgah lagi tempat-tempat yang kami nak pergi. Sementara sampai ke Kanom tu adalah beberapa checkpoint yang kami nak singgah. Jadi 260 km kan macam tu lah. Cuaca pun baik, alhamdulillah. Harap-harap cantik lah cuaca sampai ke Kanom. Sebab ada banyak tempat yang kami nak tinggal lagi kat situ. Semalam kami habis masa seharian dekat Railway Beach. Hari ni kami nak gerak ke Kanom pula lah. Kat sana pun ada pantai kat sana. Kami menginap pun tak jauh dengan pantai. Dekat je dengan pantai. So nanti kita jumpa tempat yang seterusnya, right? Takkan pernah jadi. Maaf jika ku silap, ku tahu aku tak lengkap. Maaf jika kau berharap segala yang dah ku buat. Ku mohon engkau pergi, tiada yang tersakiti, tiada lagi berjanji yang takkan pernah jadi.
Okey. So kami baru sampai dekat Dindong. Dindong ah. Saya susah tu nak menyebut nah. Dindaingdoi. Dindaingdoi. Untuk naik ke atas dewasa 70 baht seorang, jadi kena bayar 140 baht kat sini. Kita nak naik atas jalan kaki, kita tak boleh nak naik motor. Motor kita nak parking kat sini. Okay, thank you. Mas, thank you. Thank you. Muslim? Yes, sir. Oh, okay. Assalamualaikum. Where you go from? Malaysia. Nice to meet you. Okay, nice to meet you. So kita nak berjalan kaki ke atas. Pagi-pagi dia dah buka seawal 5.30. 5.30 pagi dia dah buka untuk pelancong naik ke atas untuk tengok sunrise. Tapi kami tak nak, tak gerak lah 5.30 pagi. meter. 500 meter. Oh, jauh juga. 500 meter. Semalam dah berjalan bersuap hampir dekat 1 kilometer lah. Dekat pantai tu saja dah berapa kilo. Lepas tu daripada Onang Dalam mendaki. Oh. Okay. So 500 meter kalau mendaki ni Ai Fira, kalau Fira ada ni Fira. memerlukan ni lah tenaga yang stamina yang bagus. Oh my, dia punya anak tangga pun kecil. Ya. Seriously. Anak tangga. Baru 70 meter. Barangkali. Okey, pegang sini. Jauh lagi perjalanan. 400 meter lagi. Kat sini pun dia ada sediakan sele. Nampak cantik. Tapi aircon tak adalah ni. Tapi dia ada balkoni kat belakang tu. Oh, best ni. Best. Okey. Kita ada lagi 400 meter lagi naik ke atas. Come on. Kat sini dia tak sediakan tangga. Ini nampak lebih pada jalan 4x4. Okey. Mem kita kat belakang. Bakar kalori dia. Si right makan. Sekali makan makanan dia Balik Malaysia kurus. taknya. Okey, 200 meter lagi. Dia cakap 200 meter. Yang tahu 200. Belakang tak tahu. Belakang Okey. meter. Kita agak je lah. Depan tu lagi. Lepas tu tengah 200. Yang belakang tu dia kata meter. Lagi 200 meter. Ini tadi. Terus ke sini dalam 12 km je. Tak jauh. Tapi kami kena hiking sampai ke puncak. Kemudian kami nak jalan lagi 260 km pula. Untuk ride ke Kanom. Wah. Betul-betul adventure ni. Dah sampai dah. So dah dengar suara orang kat atas. Lampu-lampu neon ni pun dah ada. Sikit lagi nak sampai. Sikit lagi. Kena
6.30, 5.30 tadi mungkin biasa lah. Dengan ada lampu dia. Okay. We reach on the top. Yeah. Takut. Kau cintaku suka jadinya sama-sama. Kau rinduku kangen jadinya satu sama. Kalau sudah begini sayang, berpisahku tak kuat. Jangankan 1 minggu sayang, sehari ku rindu berat. Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta. Biar saja orang mau bilang apa. Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta. Biar saja orang mau bilang apa. Kau cintaku suka jadinya sama-sama. Kau rinduku kangen jadinya satu sama. Kalau sudah begini sayang, berpisahku tak kuat. Jangankan 1 minggu sayang, sehari ku rindu berat. Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta. Biar saja orang mau bilang apa. Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta. Biar saja orang mau bilang apa. Sekarang kita dah downhill. Downhill ni tak terasa lah. Tadi masa kita nak naik ke atas tadi, dia punya kepenatan dia tu terasa betul lah. So sekarang kita dah nak turun. Kami nak pergi ke ni lah, nak singgah sekejap dekat Raja
Raja Praba. Dam. Raja Praba Dam. Kat situ. Praba. Jauh lagi lah. Saya sedalam Raja Praba. Raja Praba. Raja Praba Dam. Itu suggestion daripada Abang Kabir. Abang Kabir. Kita orang pergi ni tau. Abang Kabir kalau tengok saya punya channel sekarang ni, saya nak pergi ke sana lah Kita jumpa kat sana Okey, mungkin dalam dalam 90 km rasa dari sini. Mana? Tung nung may koin, hindi. Okey. Okay. Thank you. Kau dan aku sama-sama sudah dewasa. Wajar saja kalau kita saling mencinta. Aku mau kau pun hidup seadanya. Asal cinta takkan pernah terbagi dua. Dirimu diriku bagaikan sing dan baju. Kemana bersama bagai Romi dan Julie. Kau cintaku suka jadinya sama-sama. Kau rinduku kangen jadinya satu sama. Kalau sudah begini sayang, berpisahku tak kuat. Jangankan 1 minggu sayang, sehari ku rindu berat. Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta. Biar saja orang mau bilang apa. Kita jalan dulu. Raja Praba Dam. Jadi kita sekarang cari kaki je dekat mana yang sesuai. Kami dah masuk dekat kawasan dam ni. Kawasan dam ni dia macam dia taman tau. Dia buat macam taman. Sebelah sana tu dam dia lah. Tapi sana tu boleh naik boat, naik perahu pergi ke tempat-tempat yang view yang cantik kat sana lah. So ini salah satu taman dia. Luas tau, luas. Kami pergi kat sini dulu untuk bergambar. Banyak lagi kawasan-kawasan yang menarik, kawasan yang cantik untuk kita ambil gambar. Memang lawa Abang Kabir. Memang lawak. Ini saja daripada Abang Kabir. Abang Kabir kalau tengok saya punya episod yang ni, mantap bang. Memang lawa lah bang.
jangan diganggu lagi. Kasihanilah, ku ingin nikmat bahagia, menempuh hidup baru. Kata manis, sumpahan, janji akan setia, curahan ketika kita dalam bermesra. Oh, itu hanyalah godaan memujuk hatiku ini. Oh, itu telah pun ku tahu, diriku telah terpedaya. Berikan ku bahagia, hidup bebas, mencari jalan sendiri, jauhi alam derita. Ku jangan diganggu lagi, kasihanilah, ku ingin nikmat bahagia, menempuh hidup baru. Kata manis, sumpahan, janji akan setia, curahan ketika kita dalam bermesra. Oh, itu hanyalah godaan memujuk hatiku ini. Oh, itu telah pun ku tahu, diriku telah terpedaya. Berikan ku bahagia, hidup bebas, mencari jalan sendiri, jauhi alam derita. Ku jangan diganggu lagi, kasihanilah, ku ingin nikmat bahagia, menempuh hidup baru. Kata manis, sumpahan, janji akan setia, curahan ketika kita dalam bermesra. Oh, itu hanyalah godaan memujuk hatiku ini. Oh, itu telah pun ku tahu, diriku telah terpedaya. Berikan ku bahagia, hidup bebas, mencari jalan sendiri, jauhi alam derita. Ku jangan diganggu lagi, kasihanilah, ku ingin nikmat bahagia, menempuh
Petang cantik lah ni. Lampu dah ada. Kami sekarang dekat Suratani. Siap makan dekat sini. Sebelum teruskan ke kanan jalan. Sekarang ni dah pukul berapa? 12. Kedua petang. So, kedua petang sampai kat Suratani. Nanti kami nak terus ke kanan. Kita makan dulu dekat sini. Lepas tu Suratani ni. Nak tahu sebelah ni Bismillahirrahmanirrahim tadi kami sebelah tu dia kata banyak lauk dah habis dan nak tutup tadi. Jadi kami pindah sebelah kata halal juga. Makan dulu.
Ranum Sichuan Road. Tadi check in, lepas tu datang ke sini 11 km je. Gambar kat sini. Tak jadi tak ikut. Dah kot. Itulah pasal tu yang dia naik ke sana. Assalamualaikum. Salam. Weh, tak boleh buka. Pergi ke sana je kan? Mau pergi ke sana tadi? Ke sana kan? Tak apalah kita jauh lah. Kita, kalau nak ikut kena pusing dulu. Ada beberapa rider daripada Malaysia juga ada kat sini. So dia orang pun dari Botan katanya. Tadi jumpa kat kami dekat Suratani. Kami makan dekat situ tadi. Jumpa dengan orang. So hari ni kami pun jumpa kat sini juga. So dia orang check in dekat jauh dekat sini juga, Kandung juga. So ada juga geng-geng ya baru sampai lagi 3 orang daripada rider Malaysia juga. Saya ingat petani tak ada orang. Ya kan petani tak ada orang. Okey tak apa. Biar Nur buat dulu. Sebab kami dekat je. Dekat rumah hotel orang dekat je. 11 km. Sekejap je ke dalam 8 minit sampai. So esok pun kami akan So kita tengok hasil dia macam mana. Kita tengok hasil macam mana mem kita ambil gambar. Dia baru dia dah baru belajar dengan John Alif Sazwan.
bermalam dekat Kanom. Macam saya katakan tadi, saya bermalam dekat Kanom. Ini esok saya akan bergerak ke Hanyai. Bergerak ke Hanyai sejauh dalam 300 km lagi saya tengok saya punya perjalanan. Untuk Hanyai saya bermalam dekat Hanyai lah satu malam, walaupun baru terkesan daripada banjir, tapi saya memilih tempat yang tak terkena banjir lah, yang tak terkesan dengan banjir. Cuma kedai-kedai yang ada dekat Hanyai itu yang sebelum ni saya masuk sebelum saya ke Patalong, saya tengok memang agak sedih lah tengok Hanyai itu. Dia punya kedai-kedai masih lagi belum recovery lagi lah. Ada yang dah pulih dan ada yang belum. Depend pada owner tu masing-masing lah. Okay, jadi tadi saya dah pergi ke Kanom Sinchon Road yang viral tu. Gambar-gambar kat situ, ada rider-rider Malaysia pun ada yang balik daripada Laos. Kemudian esok saya akan lalu sekali lagi jalan tu untuk sekali lagi shoot. Saya nak shoot sekali lagi kat situ. Saya nak ambil gambar lagi kat situ, dan seterusnya saya terus balik ke Hanyai. Sebab tak jauh pun daripada resort yang saya minat ni pun 11 km je pun sampai ke Kanom Sinchon Road tu. Jadi tak jauh. Dan esok pun esok saya check out, saya akan terus ke sana, singgah sekejap dan terus balik ke Hanyai. Jadi ride holiday kali ni akan berakhir pada hari Khamis, nanti. Tapi saya rasa ini shoot yang episod yang terakhir bagi ride holiday ni. Jadi episod ni akan berakhir pada hari ini di Kanom, dan seterusnya nanti kita akan jumpa lagi episod yang akan datang. Mungkin saya sudah ada perancangan untuk pergi ke Patani, kalau cross border lah, pergi ke Patani bersama Mizi Taro dan rakan yang lain, insyaAllah. Mungkin lepas raya, itu dalam planning, tapi masih lagi dalam progress dia punya tentative dia. Jadi ride berdua dengan isteri saya dengan satu motor, banyak kenangan-kenangan manis. Setiap inci kilometer adalah kenangan kami. Setiap inci kilometer adalah kenangan kami bersama. So moga dipermudahkan bersama kami untuk pulang ke Hanyai dan seterusnya pulang ke Selangor untuk ride holiday kali ini, bermula pada hari Jumaat yang lepas dan akan berakhir pada insyaAllah mungkin awal pagi Jumaat saya akan sampai sana. Jadi esok saya akan shoot lagi kat sana. Jadi saya rasa ini saja episod yang berakhirnya episod ride holiday saya dan isteri saya bersama berdua sahaja untuk kali ini. Sejauh saya rasa kalau ikutkan total dalam 2,200 atau 2,500 km perjalanan kami. So far sekarang Mairis kami dah 1,300, 1,400, hampir 1,400 Mairis. So ini saja setakat ini. Jadi stay tune bersama saya lagi dalam ride yang akan datang bersama saya dengan Mizi Taro, insyaAllah Patani nanti selepas hari itu dalam perancangan. So apa-apa pun, jumpa lagi. Bye. Kita jumpa lagi ride yang akan datang bersama KFU. Bye. Hujan. Tadi kami sekarang kami berada di Kanom Viewpoint. Orang tak ada. Pukul 7.30 tadi kami check out dekat hotel dekat Kanom sana, dekat resort sana. Tak hujan lagi, tapi kami tengok app dia dah ada macam nak hujan, tapi kawasan sini masa tu belum hujan lagi. Jadi saya pun bergerak belum sampai lagi dekat jalan viral tu dah hujan. Jadi berhentilah sekejap kat sana, pakai baju hujan, pakai baju hujan,
Kemudian teruskan perjalanan sampai ke sini. Tapi dalam keadaan tergesa-gesa tadi, Seekor pun tumbang. Tumbang sekejap. Maklumlah nanti ni muka bumi dia punya, bentuk muka bumi dia tak rata kan. Jadi tumbang sekejap, patah sebenar. Patah sebenar kiri. Tapi masih lagi boleh guna. Jadi saya teruskan perjalanan terus. Tempat teduh kat sini, viewpoint ni. Pagi ni tak ada orang. Ombak pun kuat, angin pun kuat. Tengok sana. Tengok. Tapi muncul lah semalam petang selepas kami check in, kami keluar sekejap pergi ke jalan viral tu untuk kami bergambar. Tak jauh kan, saya cakap 11 km kurangnya tu. So petang tu kami dah settle, dah balik. Dan dengan harapan pagi ni kami nak cuba lagi sekali lagi lah, beberapa shoot lagi. Tapi tengok hujan. Maknanya rezeki kami datang semalam untuk gambar tu ada lah rezeki untuk bergambar. Kalau pagi ni memang tak dapat lah bergambar kat sini. Ok, so sekarang kami berada di Kanom Viewpoint. Saya pun kali kedua sampai ke sini. Sebelum ni kami pergi ke Koh Samui bersama dengan Mizi Taro dan rakan yang lain. Seorang lagi rakan ke Samui. Kami tinggal ke sini. Ini kali kedua. Waktu tu masa saya datang tu memang dia betar lagi, baru tar. Jadi line semua tak ada lagi, line putih, line kuning, everything semua tak ada lagi. Masa tu baru turapan baru. Dia turap yang baru. So jadi hari ni nampak cantik lah. Ok, semalam kami dapat bergambar. Rehat sekejap, set up balik apa yang patut dekat dalam box. Maklumlah tadi tumbang, tergolek bagai. Ini salah satu pengalaman manis dan pengalaman pahit bagi kami. Tetapi setiap inci kilometer adalah kenangan manis bagi kami.